petang. Kalau tiba-tiba order masuk waktu tu, you kan kat sekolah. Jadi siapa yang you nak lantik untuk menguruskan bisnes Lollipop, Focus dan Pintar you tu? Jap. I rasa ada lah. You nak lantik siapa? Tak macam ni. Okay. Lagi nampak sikit you, kaki tu sikit. Tak nampak langsung. Betul, you kena sini sikit ah. Okay, so siapa dia kan? Macam ni lah. Kat dalam kan apa nama kotak tu besar. Okay. Bila Miniatur ke? bila dia besar kan. Dia macam ni. Okay. You tak payah susun pagi-pagi. You tunggu I balik dulu. Jadi orang akan order dengan you lah. Bukan. Macam mana nak cakap? Order ni maksudnya? Okay. I explain satu-satu bagi you faham. Okay. Okay, I tidur malam. Okay, tidur malam, okay. I bangun pagi. Sebelum tu, kalau tidur malam, takkan je dia tidur malam, dia hopiu. Okay, betul baru bangun tidur. Okay. Wah, okay. Mandi. Termenung dulu. Tak, I Okay. mandi. Okay, mandi. Gosok gigi. Gosok gigi, okay. Dah. Kering baju. Itu. Kering badan. Kering badan. Pakai baju. Okay. Apa nama? Seluar tak pakai? Pakai. Pakai seluar. Pakai baju, Okay. seluar, Okay. sikat rambut, Okay. pakai perfume, siap-siap pergi sekolah, Okay. turun bawah pakai stocking, Okay. kasut. Bila kita nak order gula-gula ni? Okay. I bawa beg, I pergi sekolah, I belajar, I balik sekolah. Okay. I balik sekolah aja. Okay. You tunggu. I tunggu. You buat dulu bisnes mi kari you tu. Okay. Balik, you tunggu I. Okay. Ada kotak besar tu. Okay. I akan susun. Okay. Tapi I kena ada jarak kecil ni. Okay. Kat jarak kecil tu I tak simpan sia-sia. Okay. Itu I akan ambil tawel kecil. Pawai kecil, okay. Kecil atau apalah. I letak tepi tu, nanti Hanif kan dia yang hantar, dia bagi-bagi. Nanti orang ambil dari situ. Okay. Nanti duit tu boleh lah letak dalam tupperware tu. Tapi kalau macam contoh orang tu, kalau orang datang sini beli kat sini, macam mana kalau dia duduk dekat Penang dia nak beli? You kena postage benda tu. Macam you order mainan-mainan kan, post ke sini ke rumah kan. So macam mana you nak buat benda tu? Jadi macam Okay. you macam ni. Jap. Okay. Macam ni. Dah kan tu semua. Bahan ni buka kotak tu. Okay. Bahan ni macam ni. Dia bagi. Kan? Okay. Nanti orang tu dia ambil lah sendiri. Okay. Lepas tu nanti orang tu ambil duit dia letak lah. Itu kalau direct selling, kalau dia datang beli dekat Abah Hanif. Macam mana kalau dia duduk di Penang, di Kelantan, dia nak beli? Macam mana dia nak order? Jadi I nak tahu macam ni. And dari tu agak ni I nak bagi tahu macam ini. Okay. Macam ni. So